Alhamdulillah. Malam tu kita sambung lagi pada ayat 34 hingga 40 dari surah Maryam tu. Okey, sebelum Allah menjelaskan siapa Nabi Isa alaihissalam dari ayat 34 hingga 40 tu. Jadi awalnya Allah ngembak kita nangga cimni kuasanya bekerja. Cimni kuasanya nak nunjuk kuasanya. Daripada ayat 2 hingga 15 kita nangga kisah Nabi Zakaria alaihissalam, seorang lelaki yang dah tua dan isterinya mandul. Dari sudut manusia, maknanya dari segi logiknya mustahil untuk mau dapat anak lagi. Dah tua, Nabi Zakaria tua, tambah lagi bininya mandul. Jadi mustahil lah logik akal kita. Tapi Allah bila mau ataupun berkehendak, maka lahir jugalah, dapat jugalah seorang putera, iaitu siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian ayat 16 hingga 33 Allah ngembak kita kepada kisah yang luar biasa. Luar biasa iaitu lahirnya Nabi Isa alaihissalam tanpa ada seorang ayah ataupun si ada ayah lah, si ada bapa lah. Secara logik akal manusia tu mustahil. Jadi si masuk akal. Tu salah satunya Allah nak nunjuk cimni kuasanya bekerja. Cimninya kuasa Allah tu bekerja. Dia nak matikan ataupun mengurangkan mengurangkan kita punya limit akal tu. Dia nak mencabar akal manusia tu. Dia dah tahu sebab akal manusia tu dia lah yang mencipta. Jadi dia tahu limitnya macam ni. Jadi dia nak cuba untuk matikan sedikit akal supaya manusia ni terikat dengan akal. Maknanya dia suruh terikat dengan apa? Dia mesti melalui daripada hati, barulah akal. Sebab hati tu adalah raja, akal tu ibarat Perdana Menteri. Jadi betul lah Perdana Menteri ikut raja. Jadi dia kena raja tu mengarah akal. Bila hati tu nyesik langgar kepada ketuhanan, maka dia akan menggunakan kuasa akal. Itulah yang terjadi, yang berlaku pada manusia lah. Dia dah tahu dah semua tu. Jadi ayat 16 hingga 33 Allah ngembak kita kepada kisah yang luar biasa, iaitu lahirnya Nabi Isa AS tanpa seorang ayah ataupun seorang bapa. Maunya kelahiran Nabi Yahya melawan kebiasaan kerana ibu bapanya dah tua. Nabi Isa pula, lahir pula, lebih hebat lagi kerana berlakunya proses tu tanpa bapa. Si ada bapa. Proses kelahiran tu si ada bapa. Dia maknanya hebat lagi lah. Dia punya kuasa Allah tunjuk kepada kita. Apa sebenarnya Allah mau ajar? Jadi Allah mau tunjuk bahawa mustahil bagi Allah. Allah terikat dengan hukum alam yang dia sendiri cipta. Jadi maunya Allah dah berkehendak, sungai besar pun boleh jadi jalan. Macam biarlah orang kampung cerita. Maunya Allah dah kehendak Allah tu, sungai pun dah boleh jadi jalan. Ataupun kawasan
Pantai pun dah boleh, orang tambak-tambak boleh jadi bangunan. Kalau manusia pun boleh polah macam dia, Allah tu lebih lagi. Sebabnya adalah pencipta. Jadi bukannya sebab sungai ya berubah sendiri, tapi sebab Allah yang menguasai semuanya. Ataupun kita ataupun kita tanam cabai. Cabai biasanya kena tunggu berbulan-bulan baru dia berbuah. Tapi mun Allah mau tunjuk kuasanya, Allah mampu pola apa je berlaku mengikut kehendaknya. Allah bukan bergantung pada proses, tapi proses ya bergantung pada Allah. Mungkin kita tanam cabai tapi keluarnya lain buahnya. Allah boleh jual pola. Okay, jadi ayat 34 hingga 40 turun selepas tu. Okay, wazalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Jadi sebab selepas Allah tunjuk mukjizat kelahiran Nabi Isa, Allah tahu manusia akan mula bertanya, Munya lahir si ada bapa, adakah Isa itu Tuhan? Adakah Isa anak Tuhan? Siapa sebenarnya Isa? Sebab itulah ayat 34 hingga 40 tu datang mau beri jawapannya. Jadi seolah-olah Allah bermadah, munya kita dah nangga cimninya aku ciptakan Isa. Sekarang dengarlah siapa sebenarnya Isa. Lalu Allah tegaskan di situ bahawa Isa hanyalah anak Maryam. Dan Isa adalah hamba dan rasul Allah. Allah si ada bapa. Allah si ada anak. Sebab tu dah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ini ada anak dan tidak yang diperanakkan. Jadi hanya Allah yang layak disembah. Jadi jangan jadi orang yang berpecah kerana meninggalkan kebenaran. Ingat, akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Jadi itu sebab Allah nak beri jawapan pada ayat 34 hingga 38. Munya lahir si ada ayah, adakah Isa tu Tuhan? Adakah Isa tu anak Tuhan? Siapa sebenarnya, siapa identiti Isa alaihissalam tu? Jadi Allah tegaskan dalam ayat tu dah. Isa sebenarnya anak Maryam. Isa adalah hamba dan rasul Allah. Allah si ada anak. Hanya Allah yang layak disembah. Jadi Allah pesan di situ, jangan kita pun berpecah belah. Si tahu nak ni kebenaran, nak ni betul, nak ni salah. Di situ berlakunya perselisihan. Ingat, jadi Allah suruh kita ingat akhirnya semua tu sebenarnya akan balik kepada Allah. Jadi secara mudahnya daripada gambaran ayat 240 tu kita bayangkan kita sedang belajar mau pola sebuah rumah lah contoh lah. Jadi 2 hingga 33 tu adalah proses mau tunjuk siapa jurubinanya. Jadi Allah memperlihatkan kuasanya melalui kisah Nabi Zakaria, Yahya, Maryam dan Isa. Jadi ayat 34 hingga 40 tu nak jelaskan proses. Proses itulah yang menjelaskan tujuan rumah tu dipolah. Supaya manusia kenal Allah bukan nak agungkan pada makhluk. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristian, Yahudi, Nasrani tu di situ ada berlaku lah. Ada yang menolak, ada yang mengagungkan Nabi Isa tu. Jadi perjalanan tu dalam surah Maryam, perjalanan susunan ayat tu kita nangga nya kacak
2 hingga 15 Allah tunjuk kuasa melalui kelahiran Nabi Yahya. 16 hingga 33 Allah tunjuk kuasa yang lebih besar melalui kelahiran Nabi Isa. Ayat 34 hingga 40 tu Allah betulkan kefahaman manusia supaya si salah akidah, si salah pegangan selepas nangga kepada mukjizat tu. Jadi senang ceritanya, mukjizat tu bukan untuk mengangkat manusia jadi Tuhan, tapi untuk mengajak manusia mengenal kebesarannya. Kebesaran tu pentingnya. Itulah yang gambarannya. Jadi Allah memula dengan menunjukkan kuasanya, kemudian dia betulkan kepercayaan manusia dan akhirnya mengingatkan bahawa semua manusia tu akan balik kepadanya untuk dihitungkan. Okay. Pada tafsir Al-Munir yang kita belajar tu, ia karangan daripada Syekh Wahab Az-Zuhaili. Jadi kita dapat nangga ayat 34, iaitu nak menamatkan kekeliruan tentang Nabi Isa alaihissalam. Sebab orang pun macam confused juga dah. Nak confused. Okay, ayat 34 tu. Mungkin kita nanggap pada dunia hari tu lah. Ramai orang berdebat pasal agama. Ada yang keliru pasal Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengangkat baginda terlalu tinggi. Ada juga yang langsung menolak Nabi Isa. Sebab ya Allah turunkan ayat 34 hingga 40 tu. Jadi jadi 34 hingga 40 tu surah Maryam tu untuk meluruskan semula kefahaman kita. Juga mungkin atas motor atau kereta. Kak Sabiah kitab pun. Okay. Jadi ayat-ayat tu bukan sekadar cerita pasal Nabi Isa, tapi yang mengajar kita kepada 4 perkara besar, iaitu siapa sebenarnya Nabi Isa, siapa Allah yang sebenar-benarnya disembah, kena manusia tu boleh berpecah bila ikut hawa nafsu. Apa akibat mungkin kita abaikan kebenaran sampai ke hari akhirat. Mudahnya kita madah ayat tu nya macam kompas. Mungkin kita sesat dalam hutan, kompas akan tunjuk arah yang betul. Begitu juga Al-Quran. Bila manusia mula keliru dengan akidah, Allah beri panduan supaya kita tu balik ke jalan yang lurus. Jadi ayat 34 tu, itulah Isa, putera Maryam, perkataan yang benar. Jadi Allah terus memperkenalkan Nabi Isa dengan jelas di situ. Bukannya anak Tuhan. Cuba mana? Isa ibnu Maryam. Nabi Isa. Zalika Isa ibnu Maryam. Bukannya Isa bin Allah. Jadi di situ Nabi sebut, maknanya Nabi Isa makhluk lah. Jadi bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa bin Maryam. Allah sebut nama ibu baginda supaya manusia tu faham bahawa Isa ialah makhluk, iaitu manusia yang dilahirkan oleh Siti Maryam dengan kuasa Allah. Punya orang kampung kenal seseorang tu, orang tu akan madah, ya anak si Fatimah lah ya. Terus orang faham siapa asal usulnya, bukan kerana nak rendahkan, tapi nak jelaskan identitinya. Jadi jangan ikut cerita orang tanpa kita semak dengan Al-Quran. Jadi itulah memberi panduan bahawa siapa Nabi Isa tu. Nabi Isa tu adalah anak Maryam. Maknanya dia bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Dia dilahirkan dengan kuasa Tuhan yang di luar akal manusia. Tapi siapa yang membenarkan tu adalah hati tu. Sebab tu dia nak
potong kita punya logik akal tu. Sebenarnya kita nak kena benarkan dengan hati yang suci. Ayat 35 di situ maknanya Allah si layak bagi Allah mempunyai anak. Allah tegaskan di situ. Allah tegaskan di situ ayat 35 tu maknanya si layak bagi Allah tu ada anak. Allah nafikan, tolak orang madah, Allah tu ada anak lah macam ya. Jadi Allah Maha berkuasa. Ini nak membenarkan tu dengan hati, maknanya Allah tu ada sifatnya Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Maknanya Allah si perlu anak ataupun pembantu pun atas kuasa dia tu. Mau pola apa-apanya si perlu anak, si perlu ada pembantunya. Tapi bila Allah mau jadikan sesuatu, Allah hanya madah kun. Kun tu jadilah, maka jadilah. Hanya madah je kun, maka terus jadi. Macam tukang rumah perlu kayu, perlu paku, perlu pekerja. Tapi Allah si sama dengan makhluk. Allah si perlu bahan nak jadikan proses tu. Nyamadah kun je terus jadi. Jadi si perlu masa yang lama, si perlu bantuan sesiapa pun. Itulah kerja Tuhan. Maknanya senang cerita tu kerja Tuhan. Siapa yang membenarkan? Hati itu. Jadi kalau hati itu nyesik nampak tentang ketuhanan, maka dia kata akal, dia berpandu kepada akal bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Itu yang berlaku perpecahan. Jadi semakin kita kenal kuasa Allah, semakin kuatlah pegangan kita tu. Kuat dari segi hubungan kita dengan Allah. Kita kenal kuasa. Kita kenal kuasa pun kita dah rasa nak pensang. Kuasa dengan kuasa dia tu. Pensang lah, maunya kita tanam pokok cabai, keluar pokok durian. Macam ni. Pensang kita tu. Tapi kuasa Tuhan. Macam ni. Kena terima lah. Itulah yang berlaku. Jadi, yang berlaku pada Siti Maryam tu. Tiba-tiba dapat anak. Si ada proses pun. Tapi Allah kata mudah je. Benda tu mudah. Si mustahil pun. Okey, ayat 30 jadi dia punya penciptaan mutlak tu ada pada pencipta iaitu Allah. Dia ada kehendak, iradah. Iradah Allah dia sebut kun. Kalimah tu yang kalimah penciptaan, kun. Bainal kaf wan nun, dalam doa Yasin kita baca. Bainal kaf wan nun. K-U-N. Bainal kaf wan nun. Kaf, K. Bainal kaf dengan nun apa? Kun. K-U-N. Kun. Bainal kaf wan nun. Dia kata bainal kaf, kita biasa dengar dalam surah Yasin tu ada situ. Dia tulis bainal kaf wan nun. Maknanya kun lah situ. Dia nak jadikan sesuatu ada dalam doa surah Yasin. Bila kita baca ada disebut min khazaini bainal kaf wan nun. Maknanya di antara khazanah, di antara kaf dan nun. K-U-N jadi. U lah di antara kaf dengan nun di tengah jadi N, kun. Jadi dia sebut kun fayakun. Maka kewujudan tu serta-merta maka jadilah ia. Dia sebut kun terus jadi fayakun. Maka jadi. Kun dia sebut kun tu maka jadi. Okay, jadi si layak bagi Allah mempunyai anak. Si layak bagi Allah ada anak. Maha suci lah. Kita kena mensucikan bahawa Allah tu ada anak. Mensucikan. Apabila netapkan sesuatu, makanya akan madah. Jadilah, maka jadilah. Kun fayakun. Jadi sifat di situ maha suci. Iaitu sifat tanzih. Dia panggil dalam bahasa. Jadi penciptaan Nabi Isa alaihissalam, si ada bapa, bukannya bukti ketuhanan, bukanlah bukti ketuhanan pada
tapi bukti kekuasaan mutlak. Bukti kekuasaan tu. Bukan bukti ketuhanan tapi kekuasaan. Bukti pada kuasa yang Allah terikat dengan hukum biologi alam biasa. Maknanya kita ada hukum. Maknanya hukum tu macam ni. Dia ada proses. Mu nak jadi anak mesti ada mak, ada bapa. Punya saya ada bapa, saya ada mak, saya ada mak, saya ada bapa. Tiba-tiba ada anak. Jadi itu hukum kita berlawanan lah. Tapi kuasa Tuhan. Jadi apakah alat untuk membenarkan bahawa itu adalah kuasa Tuhan? Iaitu hati kita tu. Monya hati ada dinding, si langgar, hanya si dapat terima lah benda tu. Okay, jadi ayat 36. Ayat 36. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Wa inna Allah Rabbi wa Rabbakum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlahnya. Itulah jalan yang lurus. Jadi nak kena yakin juga bahawa Allah tu adalah Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Maka sembahkan. Sembah, mengabdikan diri padanya, ikut perintahnya. Maka kita boleh, hati itu boleh tunduk. Hati itu sendiri boleh tunduk untuk mengikut perintah dan meninggalkan larangan. Okey. Jadi di situ Nabi Isa sendiri mengajar supaya menyembah Allah, bukannya menyembah dirinya. Maunya Nabi Isa sendiri mengaku sebagai hamba Allah, kita rasa patutkah manusia mengangkat baginda jadi Tuhan? Macam guru di sekolah madah, hormati guru, hormati cikgu, tapi jangan sembah cikgu tu. Dia suruh hormat je, jangan sampai kita tu sembah. Macam ialah Nabi Isa. Hormati baginda sebagai Nabi, bukannya Tuhan. Okey. Pada ayat tu maknanya ada pengakuan hamba Nabi Isa, dia punya taraf dia manusia. Maknanya hamba. Tuhanku dan Tuhanmu. Yang kedua dia nak jelas kepada jalan yang lurus. Syarat mutlak siratal mustaqim adalah tauhid, iaitu sembah Allah yang Maha Esa tanpa ada sekutu, tanpa ada perantaraan atau pensyirikan. Jadi orang ada Nabi Isa tu anak Tuhan, jadi dia syirik, maknanya ada sekutu dengan Allah. Okey, ayat 37. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Sesungguhnya ayat 37 maknanya kemudian mereka berselisih faham. Di situlah masalah bermula bila manusia lebih suka ikut pendapat sendiri daripada wahyu. Bila semua orang rasa pendapatnya paling betul, akhirnya timbullah pelbagai puak. Macam kita kini tu lah dalam agama kita kini tu ada madah tu tu golongan Wahabi, tu golongan ahli sunnah. Jadi kita bagi yang berapa belajar tu mungkin rasa dah pening dah tu. Kita nak mau ikut. Jadi kadang-kadang benda yang bagus, benda yang baik pun orang halang. Jadi kita pun keliru. Patut yang kena halang tu orang polah benda yang bagus. Contoh macam ibu lah baca Yasin yang orang mau meninggal tu. Ibu lah ada tahlil. Benda tu bagus, benda tu baik. Kenanya kita boleh nak madah. Kita halang benda tu. Selagi kita ada sebut nama Allah, ada sebut selawat, ada sebut tu, semua tu yang menjurus kepada Allah, maka ada halangan pun nak pola. Tapi kenanya ada orang
Dia boleh faham dia tu sampai tahap tu, sampai mau halang orang pola benda yang baik. Tu masalah tu. Masalah hati. Dia ikut bila hati tu dia si berapa nak kuat, dia terus ikut kepada akal dia. Dia ikut pandangan dia. Jadi bila semua orang rasa pendapatnya paling betul, akhirnya timbullah banyak buat macam orang Sarawak, dia berkampung mau masak bubur pedas. Semuanya semua orang masak ramuan ikut palak masing-masing, akhirnya rasa berubah jauh daripada resepi asal. Begitu juga agama. Wahyu ditinggalkan, manusia mula ubah ikut selera. Okey, jadi dia mesti ada sumber yang asal dia tu. Macam ramuan tadi tu mesti ada sumber yang asal tu. Mu nak ikut nama ya bubur pedas tapi lain macam je rasa. Peliknya nyengkah ya. Macam-macam. Pelik-peliknya. Sebab dia ikut palaknya sendiri. Jadi dia mesti ada sumber yang asal tu. Bubur pedas macam tu. Ada bahan-bahannya, ramuan-ramuannya. Okey. Itu juga agama tadi. Jadi manusia kini itulah bila manusia dah makin jauh dengan wahyu, sedangkan wahyu ni adalah kompas. Bila jauh, maka manusia akan jadi ikutlah hawa nafsunya, ikutlah kepalanya. Sukatilah benda yang jadi sukati. Jadi benda yang baik tu diabaikan, ditinggalkan. Sehingga kan dia angkat benda yang si bagus. Benda yang rasa sesuai dengan jiwanya, dengan walaupun dah membelakangi wahyu, dia angkat. Benda yang ikut pada jalan yang lurus ditinggal ataupun dibuang. Dia sikit-sikit yang hakis. Kita nanggalah kita zaman dulu dengan Islam cara kini tu. Kita nanggal so, pegangan dia tu semakin dah rapuh lah dah. Dah semakin kurang dah. Orang nak ikut. Orang lebih suka ikut benda-benda yang kadang-kadang kita nanggap benda tu kadang dah buang masa. Jadi orang suka ikut. Jadi dengan kita pun boleh terikut juga. Itu yang masalah juga. Itu maknanya pegangan hati kita, kekuatan hati kita tu nak bergantung kepada Allah tu kuat kesik. Tu akidah. Okey, ayat 30. Maka berselisihlah 37 tadi. Maka berselisihlah golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakalah kepada orang-orang yang kafir pada waktu menyaksikan hari kiamat. Di situ ada pemecahan akidah, merujuk kepada perpecahan puak-puak selepas ketiadaan Nabi Isa akibat campur tangan. Ada falsafah, ada pendirian masing-masing, ada hawa nafsu, dan di situ ada Allah beri tegaskan balik amaran keras, iaitu neraka wail. Amaran keras, ancaman kehancuran bagi mereka yang memutarbelikkan kebenaran apabila berhadapan dengan yaumul azim, iaitu hari kiamat. Jadi inilah ancaman bahawa bila dah kata Nabi Isa, mau pegang juga Nabi Isa tu adalah anak Tuhan, habislah. Allah dah beri amaran di situ. Okey, ayat 38, 39, maknanya di situ hari penyesalan. Maknanya di dunia tu ada orang buat si nampak, si langgar kebenaran. Buat dono, buat si tahu je. Dia tahu tapi dia buat je, berlakon lah. Tapi bila mati kelak, semua akan nampak dengan jelas. Masalahnya, masa ya dah si boleh patah balik. Bila dah mati tu. Itu masalahnya. Macam pelajar yang malas belajar lah contoh. Masa cikgu ajar main telefon. Bila dah pre-exam baru mak baca buku. Dah terlambat lah tu. Jadi kelang kabut. Begitulah keadaan manusia di akhirat bila dah dekat. Jadi kita duduk dalam keadaan sedia.
Mun dah kita tahu umur kita takat berapa, senang. Tapi si boleh juga pola macam Allah beri dah umur kita tu berapa-berapa. Jadi dia nak langgar kita tu. Kita ter-alert ke si, ataupun kita alert benda lain. Kalau notification telefon tu kita cepat alert. Tapi munnya keluar notification umur kita ada 35 hari lagi. Macam ni. Penuh lah orang disuruh di masjid ya. Semua pakat bertobat, semua mau olah kebaikan je. Jadi kita sebenarnya kita nak langgar, Tuhan nak langgar kita tu. Kita tu duduk dalam keadaan yang lalai ataupun dalam keadaan yang ingat pada aku. Sebab aku tu beri nikmat kita tu yang paling dekat dengan tengkorak kita tu adalah nafas je. Di halkum kita tu duduk keluar masuk tu. Kita perasan, kita ingat ke si. Ada orang dia ingat setiap keluar masuk tu Allah, masuk keluar Allah, 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 Allah. Sehingga hati dia tu pun automatik jadi. Dia zikir. Ada orangnya si peduli benda ya. Dia tahu tapi pura-pura si tahu. Pura-pura buat si tahu je. Tapi dia tahu. Ada juga. Ada yang si tahu langsung. Yang abai terus. Yang lebih kepada apa yang disuka je lah. Yang si maunya apa yang Allah suka. Itu ayat 40. Jadi perbezaan realiti dunia dan akhirat. Dunia tu dia lebih bawa kepada kesesatan apabila buta mata hati. Ini bahaya ni. Dunia, golongan zalim mengabaikan bukti penciptaan dan petunjuk daripada Rasul. Pendengaran dan penglihatan rohani mereka tertutup. Dia cerita hati. Dia masalah yang orang manusia tu jadi sesat, Tuhan kata sebab hati buta. Sebab dia kami madah awal-awal dulu. Hati kita tu ibarat kata lampu tu. Pelita. Asalnya ada cahaya. Tapi bila dah cermin macam pelita ayam tu. Dia lama-lama ni. Hati juga macam cermin. Mula lama-lama dia dah kotor lah. Debu lah apa semua. Akhirnya cermin yang kita nak nanggar muka kita yang kacak dulu. Lama-lama si nampak lagi. Si nampak cermin dia. Ini bahaya tu. Si nampak lah. Macam ni dia nak suluh. Hati tu nak suluh kepada kebenaran, nak suluh kepada sumber cahaya tu siapa? Dia sebut nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dalam surah Nur disebut nur ala nur. Cahaya ni yang akan berhubung dengan pencipta. Jadi bila dia ada dinding terhijab sampai buta, tak nampak. Dia nampak benda lain. Dia nampak matanya di kepala je. Hati tu dia nampak dia. Itu bahaya lah. Tu dia kata penyakit tu. Dalam Quran disebut banyak kali. Fazadahum fi qulubihim marad. Sungguhnya hati mereka tu sakit. Fi qulubihim marad. Fazada ditambah lagi. Fazadahumullahu marad. Sakit tu lah. Sakit si nampak. Bukannya sakit pedih macam kita duk rasa tu sakit hati. Tu kita sakit hati dengan orang tu lain juga. Tu sakitnya di segi ma'ani dia panggil. Sakit dengan sebab kita sendiri yang si mau kepada kebenaran. Jadi tak nampak. Sakit tu maknanya si nampak. Bukan kata sakit pedih macam ya. Macam orang sakit hati dari segi fizikal tu, dari segi batin tu. Kira banyak Allah sebut dalam Quran. Ada beberapa penyakit yang kami dah jelaskan dah sebelum tu asalnya. Nama dia akinah, hati mati, hati buta. Tu di antara penyakit-penyakitnya tu. Sampai hati tu mati terus. Atau kata hati batu. Terus benar lah tu. Jadi akhirat tu realitinya tanpa hijab dia. Maknanya di pada mahsyar deria mereka menjadi sangat tajam. Asmi' bihim wa absir. Maknanya deria ni, maknanya pendengaran dan juga penglihatan tu mereka melihat kebenaran dengan jelas.
namun dia sudah terlambat untuk bertaubat. Di akhirat masih ada lagi hijab. Yang terhijab kini tu adalah di dunia Allah nak uji kita. Kita ingat ataupun kita berada dalam syukur ataupun kufur. Jadi Allah nak uji kita. Sebab apa Allah nak uji? Sebabnya aku dah beri akal, kita asyik boleh fikir, aku beri telinga, kita asyik boleh nak dengar. Bukan kata kita pekak ke apa nak. Tapi benda lain kita boleh dengar. Tu Allah nak marah tu. Macam ni siapa asyik marah? Dah kita dah beri macam-macam. Nya ingkar juga. Nya asyik mahu juga. Maknanya dia panggil lupa lah tu. Dia panggil lupa antara kita tu duduk dalam golongan yang lupa ataupun lalai, ataupun kita duduk dalam golongan yang ingat tu panggil zikrullah tu. Yang ingat Allah. Tu duduk dalam majlis tu ingat Allah juga. Berzikir, berselawat, puasa, semua segala amal ibadah tu ingat Allah. Jalan dia ingat Allah. Cuma ingat tu yang penting tu. Seterusnya ayat 40. Yaumul hasrah tu hari penyesalan lah. Hari penyesalan tu maknanya yaumul hasrah. Maknanya ada dia punya perjalanan dia. Penyelesaian dia bermula daripada kelalaian di dunia, dia masuk kepada bila dah lalai, masuk kematian, kemudian masuk kepada keputusan. Kemudian masuk kepada penyesalan abadi. Ada lagi lah. Maknanya tenggelam dalam urusan, mengabaikan persoalan akidah dan persediaan akhirat, kira dunia berlabuh, realiti gaib mula terbuka. Namun peluang beramal dah seada lagi lah. Timbangan amal di pada mahsyar selesai, destinasi syurga ataupun neraka ditetapkan tanpa rayuan. Saya boleh merayu gitu. Maknanya kesediaan mutlak, maknanya mencari kebenaran seperti Isa sebagai hamba hanya setelah segalanya telah terlambat. Dulu kita madah nak Isa tu adalah anak Allah. Mungkin itu baru kita mau nampak, mau kita nak sedar. Si ada lagi lah, si Allah si beri can lagi lah. Jadi sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi. Ayat 40. Inna nahnu narisul ard wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sungguh kamilah yang mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami dan mereka akan dikembalikan. Maka di situ Allah nak madah apa tu? Maknanya ayat 40, hari itu manusia berebut kuasa lah, berebut tanah lah, berebut jawatan lah. Dia tahu, dia tak sedar. Akhirnya semua tu akan tinggalnya. Yang kekal hanyalah Allah. Mungkin kita pergi kubur, kita pernah nanggap orang ngembak kereta, ngembak duit, ngembak rumah masuk kubur. Yang ikutnya adalah amal saja. Jadi ayat 34 hingga 40 tu nak mengajar kita 4 perkara besar, iaitu kenal Nabi Isa, mengikut Al-Quran. Jadi kita kukuhkan tauhid, hanya Allah yang layak disembah, jangan ikut hawa nafsu sampai pecah agama. Sentiasa bersedia untuk hari penyesalan sebelum terlambat. Jadi kita semua tu cuma menumpang di dunia. Rumah boleh tinggal, tanah boleh tinggal, duit boleh tinggal, tapi akidah dan amal ialah yang akan ikut kita sampai ke hadapan Allah kelak. Jadi jawablah macam ni. Takut lidah tu kelu. Okey. Itu pada ayat 34 hingga 40. Okey. Pengajaran besar. Jadi kenal yang benar, kemudian sembah Allah yang benar, jangan terpesong, bersedia untuk kembali kepada Allah. Ataupun dia ada satu hakikatnya tauhid, ujian, akhirat. Jadi hakikatnya kenal siapa Nabi Isa yang sebenar. Tauhid itu kenal siapa Allah yang sebenar. Ujian jangan hanyut dengan perpecahan dan hawa nafsu. Ingat setiap pilihan dunia akan dipersoal.
Jadi ayat 34 dengan 40 tu bukan sekadar menjawab siapa Nabi Isa, tapi membimbing kita mengenal Allah, membetulkan akidah, menghadapi rintangan kehidupan, dan sentiasa kita ingat bahawa destinasi terakhir kita kembali kepada Allah. Mohonnya akidah kita lurus, insya-Allah perjalanan hidup yang akan lurus. Sebab tu ya, asas kepada keseluruhan ayat tu adalah mengenal kebenaran sebelum bertindak, supaya kita menjadi orang yang hanya menyedari kebenaran pada hari penyesalan kelak. Jadi kenal Allah yang benar, ikut jalan yang benar, supaya kita menyesal pada hari yang benar. Pada malam tu kita belajar ayat 34 hingga 40. Okey, dia macam tu. Ada perdebatan-perdebatan yang berlaku, perselisihan-perselisihan tadi. Kami mau tambah lagi. Maka berselisih golongan-golongan yang ada di antara sidaknya. Dalam tafsir itu, tafsir Al-Muni, Ibn Katsir, At-Tabari, perselisihan itu berlaku kerana manusia mau terima hakikat apa yang Allah jelaskan. Lalu mereka buat andaian lah. Buat andaian ikut palaknya sendiri. Yang pertama iaitu golongan Yahudi. Golongan Yahudi tu dia tolak Nabi Isa. Sidaknya terima langsung Nabi Isa sebagai Nabi. Jadi dia tuduh Siti Maryam tu pola perkara yang benar dan menganggap kelahiran Nabi Isa tu tanpa bapa sebagai bukti bahawa baginda bukan seorang Nabi. Jadi kesilapan sidaknya adalah menolak mukjizat Allah, menghina Siti Maryam, menolak kerasulan Nabi Isa. Jadi mohonnya ada orang nanggah sesuatu yang luar biasanya terus madah. Mustahil. Pasti ada penipuan. Sedangkan mereka mau menyiasat dulu ataupun menerima penjelasan daripada Allah. Dia terus. Bila tanggah benda yang luar biasa, luar pada akalnya, terus dia madah tu tipulah. Tu bulat benda ya. Terus dia kata mustahil benda tu. Ni lahirnya si ada bapa. Jadi yang tu golongan Yahudi dia tolak Nabi Isa, bahawa Nabi Isa tu bukan Nabi. Dan dia hina Siti Maryam, dan dia tolak bahawa Nabi Isa tu bukan Rasul, dan sekaligus tu dia tolaklah kuasa Tuhan ataupun mukjizat Tuhan. Golongan yang kedua iaitu Nasrani. Nasrani tu dia mengangkat Nabi Isa terlalu tinggi, dia mengagungkan Yahudi, Nasrani tu dia macam Kristian lah, mungkin itu sidaknya, ni asalnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Siapa yang Allah murka, siapa yang mereka menyesatkan ni orang yang Kristian. Yang Allah murka tu, ghairil maghdubi ni Allah menganuk kepada orang Yahudi. Dengan katanya. Yang orang dengarnya. Jadi golongan yang Nasrani ni, dia angkat Nabi Isa. Sebahagiannya pola benda yang bertentangan. Macam ni. Jadi sidaknya percaya kerana Nabi Isa lahir tanpa bapa. Dia percaya Nabi Isa lahir seada bapa. Maka baginda mempunyai sifat ketuhanan. Dia pergi kepada ketuhanan. Yang jadi sifat Trinity tu. Maka di situlah munculnya pelbagai fahaman. Yang mana Isa anak Tuhan. Isa ialah Tuhan. Isa adalah salah satu daripada Trinity, iaitu 3 Tuhan menurut kepercayaan Kristian lah. Mudah kepercayaan baru dia jadi Trinity. Allah, Isa, Maryam. Dia 3 segi tu. Allah atas, bawah, Isa, kiri kanan, Isa dengan Maryam. Jadi Trinity dia. Jadi sidaknya kagum dengan mukjizat sehingga mengangkat seorang Nabi tu dari Tuhan pula. Tu yang kesilapan, yang ayat tadi kata ada perselisihan tu.
Jadi Islam ni ambil jalan tengah. Al-Qurannya datang nak betulkan kitab dua tu. Kedua-dua golongan tadi, iaitu Islam nak ajar apa? Bahawa Nabi Isa tu ialah Nabi yang mulia. Nya adalah Rasul Ulul Azmi. Nya dilahirkan tanpa bapa tu sebagai mukjizat. Nya hamba Allah. Nya bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Itulah yang ditekankan yang ditekankan dalam tafsir tu. Jadi kenanya manusia tu boleh bercanggah, berdebat, cabar mencabar. Jadi tafsir tu menjelaskan bahawa puncanya ialah manusia lebih mengikut palaknya ataupun hawa nafsu dan pegangan sendiri daripada meyakini wahyu tu sendiri. Jadi puncanya hati gelap tadi lah. Bila hati tu dia gelap, dia pergi kepada fikirannya dan nafsunya. Jadi Allah dah tunjuk mukjizat, tapi manusia pula mentafsir mukjizat tu mengikut logik. Dia nak ikut logik je. Mukjizat ni dia benda yang bukan logik. Bukan logik. Jadi macam kedak kita Nangga Pelangi lah. Ada orang madah pelangi tu tanda hujan dah berhenti. Seorang lagi yang madah tu adalah petanda sesuatu yang mistik. Maknanya ada, dia ikut logik je lah. Ada satu tu madah, tu tanda tu hujan berhenti, dia keluarlah pelangi. Ada seorang lagi tu benda ada sesuatu pelik yang akan datang, benda mistik lah, dia ada kepercayaan di situ. Padahal orang olah kajian cuaca dah jelaskan apa sebenarnya pelangi itu. Begitu juga Nabi Isa, Allah dah jelaskan hakikat baginda tu siapa, tapi manusia tetap pilih tafsiran sendirinya, nak madah juga bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Itu yang jadi perdebatan, perselisihan. Jadi perselisihan tentang Nabi Isa bukannya punca daripada kelahiran tanpa bapa, tapi punca daripada cara manusia mentafsirkan mukjizat tu sendiri. Ada yang merendahkan Nabi Isa sehingganya tolak golongan Yahudi tadi. Ada pula yang angkatnya agung Nabi Isa sehingga menjadikan Tuhan. Yang Nasrani itu golongan Kristian. Sedangkan Islam mengambil jalan yang paling seimbang, iaitu Nabi Isa seorang manusia yang ada hamba Allah dan Rasulnya yang dimuliakan oleh Allah. Mukjizat kelahiran tanpa bapa membuktikan bahawa kebesaran Allah, bukannya ketuhanan Nabi Isa tu. Jadi mukjizat ni perkara yang mukjizat asal perkataan daripada bahasa Arab ajaza, iaitu lemah. Dia nak melemahkan akal kita supaya manusia tu boleh guna akal terlampau. Sebab ada benda di sebalik akal. Jadi Tuhan nak kurangkan. Ada rahsia lagi di sebalik akal kita tu. Jadi nak kurang supaya kita tu balik kepada hati. Jadi mukjizat bukan nak ubah status seorang Nabi tu jadi Tuhan. Mukjizat mau tunjuk bahawa Allah berkuasa pola apa yang manusia anggap mustahil. Mustahil bagi Allah, mustahil bagi manusia. Itu kita belajar tauhid tu. Mustahil, tak mustahil. Jadi sebab dia surah Maryam ayat 30 ke 40 tu turun untuk nak hentikan segala perselisihan atau perdebatan dan kembalikan manusia kepada satu hakikat yang sebenar, iaitu Isa ialah hamba Allah dan hanya Allah yang layak disembah. Dia matikan kat situ. Dia putuskan kat situ. Jadi ayat tu yang nak kuatkan kita punya hubungan dan pegangan hati kita tu kepada Allah dan meyakini bahawa Allah itu adalah Maha Esanya, si perlu anak dan si perlu pembantu pun dalam nak menjalankan kuasanya. Bukan seperti manusia. Manusia diperlukan kuasa, dia perlu pembantu. Walaupun dia ada kuasa, dia tetap juga perlu ada pembantu.
Nah, okey. Rasanya dah boleh Datuk nak. Okey. Okey, kita akhiri majlis kita pada malam tu dan selesai pada ayat 34 hingga 40. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kerana Engkau pertemukan kami dengan ayat-ayat-Mu yang penuh petunjuk. Jadikanlah hati kami sentiasa mencintai Al-Quran, memahami maksudnya dan mengamalkan segala ajarannya dalam kehidupan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sebagaimana Engkau telah menjelaskan hakikat Nabi Isa AS dalam surah Maryam, maka tetapkanlah hati kami di atas akidah yang benar. Jangan Engkau palingkan hati kami daripada kebenaran setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat ta'assub, ego dan mengikut hawa nafsu sehingga menyebabkan kami menyimpang dari jalan-Mu. Gunakanlah kepada kami hati yang sentiasa rendah, sentiasa tunduk kepada wahyu-Mu dan menerima kebenaran dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikanlah kami janganlah Engkau jadikan kami daripada golongan yang hanya sedar dan menyesal apabila tibanya hari penyesalan. Bantulah kami manfaatkan umur yang masih berbaki itu dengan amal soleh, taubat yang sebenar-benarnya dan ibadah yang Engkau redai. Ya Allah, jadikanlah kami, pasangan kami, anak-anak kami dan seluruh ahli keluarga kami sebagai hamba-hamba-Mu yang istiqamah di atas tauhid, mencintai para nabi-Mu serta dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang yang soleh dan solehah di syurga-Mu. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, kaum keluarga kami dan seluruh umat Islam, sama ada yang masih lagi hidup maupun yang telah kembali kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Maaf ya Ustaz. Assalamualaikum semua. Salam.